Amir seorang pelajar kolej yang suka tidur lewat dan selalu lambat ke kelas. Suatu hari, dia beli jam loceng lama dari kedai barang antik. Penjual tu sempat berpesan, "Jam ni akan bangunkan kamu, tapi jangan abaikan amaran dia." Amir ketawa je. Mana ada jam loceng boleh beri amaran? Malam pertama, jam tu berbunyi tepat pukul 4.44 pagi. Tapi bunyinya bukan macam biasa. Ia berbisik, "Bangun, Amir. Jangan lambat." Amir ingat dia mengigau. Dia tidur balik. Esoknya, dia bangun lewat. Yang mana tak subscriber lagi tolong tekan butang subscriber dan loceng. Dan satu ujian penting terlepas. Peliknya, bila tengok jam loceng tu, jarumnya dah patah, tapi tetap berdetik. Malam kedua, pukul 4.44 pagi, suara jam tu kedengaran lagi. Kali ni lebih kuat. "Amir, ini amaran terakhir." Kali ni Amir bangun. Dalam mamai, dia terus bersiap dan keluar rumah. Masa dia melangkah keluar, dia ternampak satu papan tanda rosak jatuh betul-betul atas bumbung bilik dia, tempat dia selalu tidur. Kalau dia masih dalam bilik masa tu, sejak hari tu, Amir tak pernah lambat lagi. Jam loceng tu masih ada, tapi sejak kejadian tu,